Oh, tak kena guys. Oh, besar geng. Alhamdulillah. Okey geng, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang ke YouTube channel Kui Haru-Haru Fishing. Siapa yang baru sampai dekat YouTube channel aku, siapa yang baru singgah dekat YouTube channel aku, dan siapa yang baru jumpa YouTube channel aku ni, ucapkan selamat datang geng. Dan korang jangan lupa geng, bantu aku tekan butang subscribe. Okey geng, sudah spot sawit banjir. Hari ni kita try kat sini. Semoga ada hasil, semoga ada cakuk lah geng, semoga ada strike. So korang stay tune, korang tengok video ni sampai habis geng. Kalau aku up, mesti ada strike nya, mesti ada aksi-aksi menarik je geng. Okey geng, so tanpa melengahkan masa geng, jom kita terus mancing. Bye. Okey geng, so balik kerja ni. Baru balik kerja, kita pakai setup travel rod lah. Travel rod ni memang senang dibawa ke mana-mana kan. Letak dekat motor senang, pendek je. Okey, aku pakai travel rod Okuma Nemesis 612 LB. Lepas aku pairkan dengan reel daripada Ajiking Atomic. Reel ni aku dapat daripada TCE, dia bagi. So kita pakai reel ni geng. Dan umpan pagi ni kita nak pakai umpan apa geng? Umpan apa ya? Kita pakai soft rock Kui lah geng, warna kuning. Agak tak mau nanti kita tukar-tukar umpan lain. Aku SP pun ada bawa, color-color lain pun ada. Kita try pakai ni dulu, soft rock Kui warna kuning dulu geng. Okay, warna kuning. Jom. Depan tu ada boiling anak dia tu, tapi dah jauh dah. Kita try balingan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, sampai. First cast of the day. Ada. Pakai reel murah ni geng, tapi dia punya balingan padu jauh. Kau tengok, sampai sana. Umpan bukan berat pun. Kalau dia ada, mesti dia makan tu. Takut dah tak ada geng. Takut anak ada, mak bapak dah tak ada. Mak bapak udah kena batai dengan orang. Oh, tak kena guys. Oh, besar geng. Alhamdulillah. Tak lekat guys. Besar. Oh, padu. Tak ada rezeki geng, nak tarik atas. Tak apa, kita try lagi. Padu. Ada kejar. Ada seekor lagi geng, ada yang mengejar. Ada yang mengejar dekat pokok tu. Tak apa, curut pun kita layan je ni.
Mencari strike yang pertama. Oh, besar juga kan. Oh, besar juga kan. Alhamdulillah. Yang tadi ke? Alhamdulillah besar kan. Yang tadi ke kan? Alhamdulillah. Rezeki strike yang pertama. Lucut dekat situ juga tadi kan. Dia bagi sekali lagi. Strike. Saiz kan. Saya setapau kan. Alhamdulillah rezeki. Strike yang pertama mencakup soft rock gang warna kuning. Alhamdulillah. So besar kita tapau. Kita ambil yang besar. Okay. Besar-besar macam ni baru sedap makan guys. Kan? Padu besar. Ni dia gang umpan killer soft rock warna kuning. Mencakup. Alhamdulillah. Mencakup gang. Try lagi. Lagi tak dia? Kat sini. Putus. Akbar. Ada kat situ tali aku geng. Putus geng. Aduh, sayangnya. Putus pula. Okey geng, putus tadi geng. So tukar umpan. Kita pakai soft rock warna orange pula. Okey. Untuk design paruh burung pula, dia tukar pakai umpan ni pula geng. Aduh, putus sayang. Jom kita try lagi. Kita cari balik yang putus-putus tadi tu geng. Kita tahu ada lagi dia geng. Putus pula. Strike curut. Alhamdulillah. Soft rock warna orange mencakup si curut. Alhamdulillah, teris dia bagi dia besar. Saya tangkap kau balik. Go. Bye. Mencakup.
Curut strike. Strike yang ketiga geng. Alhamdulillah. Walaupun tak ada yang besar. Okey geng. Cukup. Bye. Alhamdulillah. Oi. Ada curut makan geng. Putus geng tu atas pelepah tu. Disebabkan putus, jom kita randuk sikit. Kita ambil balik kita punya soft rock. Kata kita balik lah geng. Tahu dia tak dalam tu nampak tu. Boleh anak dia. Tu anak dia kodok ni anak ni. Anak ni. Ni geng, soft rock saya. Oh, hai soft rock. Okey geng. Jom kita balik. Baik. Okey geng. So alhamdulillah tamatlah mancing untuk hari ni geng. So balik kerja santai-santai je geng. Last kali try dekat sini spot sawit banjir ni. Pokok sawit tinggi-tinggi ni kan. Aduh, ada juga apa ni makan tapi tak lekat lah geng. Curut-curut lah geng. Last sekali sangkut dekat pelepah putus. Dah putus, malah dah ikat leader lagi geng. Hari ni dah 2 kali dah ikat leader. So kita suruh balik lah. Nanti kita repeat lagi geng kat sini. Okay, baru pukul 10 sebenarnya. Tapi itulah, matahari pun dah panas. Nanti kita mancing lagi lah geng. Kita santai je. Okay geng, terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jom kita balik geng. Bye.